Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه ونكبره ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan di Allah sekalian? Saya doakan semua para jemaah berada dalam keadaan sihat wal afiat, ya, diberi kesihatan, keafiatan, kekuatan, kelapangan masa,
untuk sama-sama berlumba-lumba kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, peluang yang datang untuk kita buat amal ini pun semuanya dengan izin Allah. Kadang-kadang bersyukur ini pun kadang-kadang kita nak bertaubat tu kalau bukan dengan izin Allah tak mampu, tak boleh, tak terdaya kita nak bertaubat. Semuanya dengan izin Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena meletakkan seluruh tawakal kita, total submission to Allah. Ya, segala-galanya kita letakkan pada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Insya-Allah tuan-tuan, masuknya solat fardu isya pada hari ini 7:21 malam. Sambil-sambil tuan-tuan bersandar di dinding masjid ya sebelum terlelap mata tu ya. Sambil-sambil keletihan, mari kita sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku berniat i'tikaf sunat kerana Allah Ta'ala. Sambil tuan-tuan mendengar apa yang Ustaz kupaskan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan zikir astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyakkan salawat Nabi sambil tuan-tuan dengar. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan kupas kepada tuan-tuan tentang syafaat di akhirat. Apa yang Nabi sebut kepada kita itu syafaat di akhirat. Kan? An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu an-nas yawm al-qiyamah fayaqulu law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina fayatuna آدم ويقول أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله قليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته ائتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم ائتون محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقول لي ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي ويعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حسبه القرآن. Tuan-tuan yang di Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berkumpul pada hari kiamat. Lalu mereka berkata, jika kita meminta pertolongan daripada Tuhan kita,
supaya kita disenangkannya daripada tempat kita. Lalu mereka pergi menemui Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu berkata Adam, Tuhan Bapa manusia, engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan kepadamu rohnya, disuruhkan malaikat sujud kepada Adam, maka bersujudlah mereka kepadamu. Sebab itu mintalah pertolongan untuk kami di sisi Tuhan. Adam berkata, aku tidak sanggup dan aku tidak berhak untuk itu. Beliau menyebut akan kesalahannya. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah Rasul pertama yang diutuskan Allah untuk penduduk bumi. Lalu mereka menemui Nabi Nuh, dan aku tidak sanggup dan tidak berhak kepadanya. Lalu dia menyebut akan kesalahan-kesalahannya. Pergilah kamu menemui Nabi Ibrahim yang telah dipilih Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya. Lalu mereka datang kepadanya, katanya juga aku tidak sanggup dan tidak berhak. Lalu dia menyebutkan akan kesalahan demi kesalahannya. Katanya, pergilah kamu kepada Nabi Musa yang Allah telah berkata-kata secara langsung kepadanya. Lalu mereka menemukan Musa. Katanya juga aku tidak berhak untuk itu. Lalu dia menyebut, pergilah ke Nabi Isa. Lalu pergilah mereka menemui Nabi Isa. Katanya juga aku tidak sanggup dan tidak berhak untuk itu. Pergilah pun kamu menemui Nabi Muhammad SAW. Dia telah diampuni oleh Allah akan segalanya, yang awal dan yang akhir. Maka mereka datang kepadaku, Nabi Muhammad. Lalu aku diberikan izin oleh Allah Ta'ala. Maka apabila aku melihat Tuhanku, aku bersumpah dan bersujud. Dibiarkannya aku seberapa lama dikehendaki oleh Allah. Lalu difirman kepadaku, angkatlah kepala engkau dan mohonlah, nescaya akan diberi. Berkata, nescaya akan didengar. Mohonlah supaya boleh meminta pertolongan untuk orang lain, nanti akan diterima. Maka ku angkat akan kepalaku dan aku puji akan Tuhanku dengan pujian-pujian yang telah diajarkannya kepadaku. Kemudian aku memohon pertolongan kepadanya. Diberikan sejumlah batasan tertentu kepadaku. Kemudian dikeluarkannya sebahagian daripada mereka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian aku kembali memohon dan bersujud seperti mana kali pertama sampailah kali ketiga dan keempat, sehinggalah tiada tinggal di dalam neraka kecuali orang-orang yang dipenjarakan Al-Quran. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini diceritakan kepada kita bagaimana umat di akhir zaman nanti mencari nabi-nabi mereka untuk meminta syafaat dan pertolongan. Bayangkan pada ketika itu nabi-nabi ini tidak sanggup dan tidak berhak, dan nabi-nabi ini juga menceritakan akan kesalahan-kesalahannya. Nabi Allah Adam cerita tentang kesalahan dirinya, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, semua cerita akan kesalahan-kesalahannya. Pergilah kamu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah diampunkan Allah akan dosanya yang awal dan yang akhir. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, dan Allah memberi pengampunan kepada orang-orang mukmin ini di dalam neraka itu, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan batasan-batasan tertentu, sehingga ke 3 kali 4 kali, dan tidak ada langsung di dalamnya orang-orang yang melakukan dosa kecuali orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat di akhirat adalah perkara yang pasti, disebut dalam hadis yang mutawatir, yaitu mutawatir di sudut makna dan juga dia terbahagi kepada 2. Apa yang dikatakan mutawatir di sudut makna ni? Pertamanya syafaat am, dan yang keduanya syafaat khas. Yang dikatakan dengan syafaat ataupun bantuan ataupun pertolongan umum ini ialah untuk seluruh manusia yang berada di padang mahsyar nanti.
Ya, di saat manusia tenggelam dalam peluh dan nanah masing-masing, di saat Allah memanggil panggilan awal itu pun sudah dikira rahmat. Sebabnya apa? Nak tunggu nama kita dipanggil itu pun, menanti itu pun penuh penderitaan. Ya, tapi nama kita dipanggil awal itu pun sudah dikira rahmat. Belum tentu lagi kita dimasuk surga, baru dipanggil untuk ditimbangkan amalan. Di situ pun sudah dikira ya amal-amal perhitungan, di mana permulaan amal perbuatan ini meliputi seluruh manusia, sama ada orang mukmin, orang fasik ataupun kafir, dan syafa'at am tidak diberikan melainkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Manakala yang kedua yang disebut syafaat yang kedua ni ialah terdiri daripada beberapa darjat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kupaskan ini, memasukkan ahli syurga ke dalam syurga tanpa hisab. Ini kalau kita ni dipanggil laluan VIP lah ni. Ya, semoga mereka ini yang dijadikan Allah di dalam bilangan yang 70,000 yang disebut dalam hadis tersebut. Ini golongan yang masuk ke syurga tanpa hisab. Tak ditimbang amalan, sebab dia mati dengan mati syahid, mati dengan memperjuangkan agama. Ini ya. Yang kedua, memasukkan orang-orang yang seimbang timbangan kebaikan dan kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya pahala dia dengan dosa dia sama, 50-50, timbangannya 5. Ya. Yang kedua, yang ketiga, memasukkan orang-orang yang kejahatannya melebihi kebaikan ke dalam syurga tanpa walhal telah disabitkan siksa mereka. Tengok. Yang keempat, mengeluarkan orang-orang yang berdosa daripada api neraka setelah mereka disiksa di dalamnya, kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam syurga. Yang kelima, menaikkan darjat tingkatan di dalam syurga. Dan yang ketujuh, yang keenam ya, yang ketujuhnya adalah mengurangkan kedahsyatan siksaan azab di neraka, bukan dari sudut tempoh masa bagi orang kafir seperti syafaat Rasulullah kepada Abu Talib. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika disebut tentang bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, semoga syafaatku ini memberikan manfaat kepadanya pada hari kiamat dengan hanya diletakkan kasut api daripada api neraka di telapak kakinya, lalu menggelegaklah otak-otaknya dan di atas kebinasaannya itu. Maksudnya di antara keringanan siksaan di akhirat nanti bagi orang kafir ni, iaitu dia contohnya di sini adalah bapa saudara Nabi, ya, Abu Talib ini. Abu Talib ni ya, diletakkan, dipakaikan dengan sepatu yang besi sehingga akan menggelegak otaknya akibat kepanasannya itu. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang kedua, adapun para pemberi syafaat yang khas, mereka adalah para nabi, para syuhada, para salihin, ya, orang yang amal saleh seperti Al-Quran dan puasa serta kanak-kanak yang mati ketika masih kecil. Kemudian syafaat Allah SWT kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hambanya dengan rahmatnya. Ini juga termasuk kepada bantuan syafaat khas yang Allah Ta'ala berikan kepada para syuhada, para orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang kanak-kanak yang mati ketika mana masih kecil,
semuanya mereka ni tidak ada dosa, semuanya mereka masuk laluan dengan bantuan syafaat ini. Yang ketiga, sebahagian orang menyangka bahawa syafaat adalah sesuatu yang zalim, tidak sesuai dengan keadaan dan tidak sesuai dengan perbuatan manusia. Kadang-kadang perbuatan dua orang manusia berada di tahap yang sama, akan tetapi salah seorang daripada keduanya mempunyai saudara terdekat dengan orang mati syahid, lalu dia minta syafaat, maka masuklah dia ke dalam syurga. Dan satu lagi tidak memiliki saudara terdekat yang tidak mati syahid yang dapat memberikan syafaat kepada mereka, maka dia disiksa. Inilah bentuk suatu kezaliman. Ini satu pendapat, ya. Sangkaan ini diasaskan oleh qiyas, syafaat di akhirat terhadap apa yang berlaku di dunia, di mana terdapat juga proses syafaat. Tetapi ketahuilah bahawa qiyas tersebut sangat jauh berbeza di dunia dengan di akhirat. Kerana di dunia ni adalah ujian dan kezaliman, manakala di akhirat tidak ada kezaliman dan tidak ada pilih kasih. Tuan-tuan, janganlah risau. Janganlah risau. Kita tidak ada kroni-kroni tertentu, ya. Mungkin kita tidak dapat syafaat. Tidak. Mungkin di dunia bagi mereka yang ada kroni, ada orang dalam dan sebagainya, mungkin dipermudahkan urusannya di dunia, kan? Tetapi yang disebut dengan keadilan mahkamah di akhirat ni tidak. Dia tetap berlaku keadilan yang tidak dapat diragukan, bahawa ialah syafaat khas yang memiliki syarat-syarat yang kesemuanya berasal daripada satu syarat utama, iaitu yang disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kita baca dalam ayat kursi, kan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Yashfa' maksudnya syafaat lah, ya. Tiada sesiapa yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di akhirat nanti tak ada. Jadi tuan-tuan, renung-renungkan, berbaloikah kita lawan, berbaloikah kita ingkar dengan Allah, yang akhirnya penentunya Allah juga kepada kita, ya. Jadi sebab itu, ya, Allah banyak menyelamatkan orang-orang yang sentiasa ingat Allah ni. Kita nak buat maksiat, tiba-tiba astagfirullah, malu aku dengan Allah, astagfirullah, ya, tak jadi kita nak buat. Sebabnya apa? Kita ingat, kita renung, yang benar-benar memberi syafaat kepada kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, qulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu hak kepunyaan Allah. Ini jelas kepada kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang syafaat ini milik Allah, ya. Maksudnya orang-orang yang beramal saleh, ya, orang-orang yang ikhlas, ya. Kita ni benar-benarkah kita ikhlas buat dengan Allah ni? Benar-benarkah kita melakukan ketaatan kepada Allah ni kita ikhlas? Macam mana kita nak mengukur keikhlasan kita dengan Allah, ya? Takut-takut kita buat ni takak muatnya, ya. Bila tak ada apa-apa, jumlah kita kena rasa keikhlasan, ya. Rasa, ya Allah, aku ni ikhlas ke tidak, sebab itu keyakinan mutlak kepada Allah ni penting, ya. Bila mana kita ada keikhlasan, ya, kita akan buat dengan sebaik-baik, ya. Bukan kita buat dengan sebab kita nak dinilai oleh manusia, tidak. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ya, perbanyakkan baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang ikhlas, yang memiliki hati dan nurani, yang ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, jika kita perincikan ayat syarat ataupun dengan izin Allah, maka keizinan Allah ini memberi kepada pemberi syafaat, maka tidaklah semua manusia ataupun malaikat diberi keizinan untuk memberi syafaat. Keizinan Allah kepada orang yang akan mendapat syafaat daripada pemberi syafaat Allah tidaklah memberi kebebasan mutlak kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepada orang kafir dan orang-orang yang berdosa sesuka hati, tetapi dia merupakan keizinan daripada Allah. Memberi syafaat kepada orang-orang yang tentu dikenaki. Yang ketiga, keizinan Allah dalam bentuk syafaat. Allah memberi keizinan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat yang umum. Kemudian Allah memberikan keizinan kepada setiap pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepada sesiapa yang diizinkan Allah untuk mendapat syafaat. Oleh itu, jika Allah SWT memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada bapa saudara Nabi, yaitu Abu Talib, maka tidaklah berarti diberikan kebebasan mutlak dalam memilih bentuk syafaat. Akan tetapi ialah terhad kepada bentuk syafaat tertentu, mungkin yaitu keringanan siksaan daripada siksaan Allah SWT. Kita pun tahu kan betapa kasihnya, betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada bapa saudaranya, yang menjaganya, yang memperjuangkannya, ya. Bila mana ketika mana bapa saudaranya nak mati itu, ya, Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak mau sebut, dia kata dia sayang, ya. La ilaha qul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebutlah kata la ilaha. Bapa saudara dia tak sebut. Bapa saudara dia kata, aku terhutang budi dengan agama nenek moyang kita. Ya, aku terhutang budi dengan mereka. Jadi dia mati dalam keadaan dia tidak melafazkan kalimah syahadah la ilaha. Betapalah Nabi itu sedih yang amat sangat, ya. Seorang yang dia sangat sayang, tiba-tiba yang banyak bantu dia, yang bagi dia makan, yang jaga dia, tiba-tiba dia tak boleh selamatkan bapa saudara dia. Dia rasa sedih sangat, ya. Walaupun, ya, kalau kita lah, mungkin kita akan minta Allah untuk masukkan bapa saudara kita sendiri juga, tapi tidak, ya. Walaupun Nabi memiliki, ya, syafaat ini, hak mutlaknya itu bukan pada Nabi, ya. Dia tak boleh juga nak pindahkan bapa saudara Nabi ke dalam syurga, tetapi semua dengan izin Allah. Tapi disebut Nabi, Allah akan meringankan siksaan terhadap bapa saudara. Yang seterusnya, tuan-tuan, syafaat ini terjadi apabila pada masa yang telah diizinkan Allah. Ia bukanlah pada masa sebelum adanya izin Allah. Ada sebahagian yang orang yang diizinkan untuk mendapat syafaat langsung dalam perhitungan amal, maka sebahagian yang mendapatkan syafaat selepas berada dalam tempoh siksa yang lama. Ya, orang mukmin ini semuanya masuk syurga, buat dosa pun masuk syurga. Tapi sebelum dia nak masuk syurga, dia duduk dalam neraka dalam tempoh yang lama. Ya, selepas dia disiksa oleh Allah Ta'ala dalam tempoh yang lama, akhir ujung-ujung dia tetap juga dipilih Allah untuk mendapat syafaat Nabi, untuk masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu, tuan-tuan, ya, jangan kita mensyirikkan Allah, jangan kita menduakan Allah, jangan kita sekali-kali, ya, merasa ragu-ragu dengan Allah. Sebab antara dosa yang tidak diampunkan Allah adalah orang yang mensyirikkan Allah. Rajin sembahyang, ya,
tapi percaya kepada tangkal. Rajin semayang tapi di pinggang ni ada ajimat. Saya tanya, ajimat apa tu Cik? Oh ni kalau saya gunting ni ajimat ni, demam saya Ustaz. Dulu pernah sekali terputus tali ni, tali di pinggang saya ni terputus. Saya demam 2 minggu. Tuan-tuan, dia takut betul. Saya tanya, apa yang digantung di pinggang tu? Ini ajimat ni Ustaz. Subhanallah. Tuan-tuan, keyakinan pada benda-benda tahyul ni sangat berbahaya dan merosakkan akidah kita. Sekali-kali tidak diterima. Ya? Begitu juga saya sebut dengan sahabat kita. Ya? Baru ni datang pakai cincin kayu koka ni. Dia jual dengan Ustaz $100. Saya kata, apa kelebihan kayu koka ni? Cincin ni Ustaz kena pakai bagi sentuh kulit kita. Kalau Ustaz pakai bagi sentuh kulit kita, makhluk halus takut dengan Ustaz. Binatang-binatang buah ni, ular berbisa pun patut tak ada apa. Saya kata ni luar biasa. Sebab itu harga dia mahal Ustaz. Subhanallah. Kamu semenjak kamu pakai cincin ni, berapa kali dah kamu bertembung dengan ular berbisa ni? Dia kata, belum ular datang pun saya cabut dah. Macam mana nak jumpa? Kalau macam tu kamu ragu-ragu juga. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila kita ada keyakinan pada kayu tu, kayu ni tak memberi apa-apa manfaat. Ni rupa-rupanya boleh merosakkan akidah kita. Jadi tuan-tuan, rajin sembahyang, tapi ada kepercayaan yang kita pegang selama ni. Rajin sembahyang, tapi ada mandi tolak bala di Tanjung Aru, mandi bulan Safar bagi buang sial dan sebagainya. Pun ada juga. Jadi semua ni patutnya kita lebih memahami dan kita tidak percaya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena menolak tentang semua perkara-perkara yang mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benda-benda yang kecil-kecil pun jangan kita biarkan sampai kita boleh terpesong akidah kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah para nabi berbuat dosa? Apakah para nabi ini berbuat dosa? Disebutkan para nabi, Nabi Adam sebut akan dosa dia, Nabi Ibrahim, Nabi Musa disebutkan. Perbincangan tentang perkara ini adalah sangat lama dan panjang. Di sini disebutkan nabi yang telah disebut dalam beberapa hadis yang memberikan tafsiran terhadap hadis. Pertama, kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam, iaitu beliau telah memakan buah daripada pohon larangan di surga. Manakala kesalahan Nabi Nuh, beliau adalah beliau berdoa, mendoakan keselamatan anaknya yang kafir. Manakala doanya untuk kaum yang tidak seperti itu, kerana beliau tidak mendoakan kebinasaan mereka, melainkan selepas Allah mewahyukan kepadanya. Adapun Nabi Allah Ibrahim, maka beliau telah berbohong sebanyak 3 kali. Sesungguhnya aku sakit. Keduanya bahkan dilakukan oleh patung-patung besar itu. Dan yang ketiganya, jika raja itu bertanya kepadaku, maka katakanlah kepadanya bahawa engkau adalah saudara perempuanku. Kalau kita tengok dalam peristiwa itu, Nabi Allah Ibrahim ni berkata bohong. Ada. Ingat tuan-tuan. Tapi itulah di sebalik itu ada hikmah-hikmah tertentu lah yang kita pun ingat. Nabi Allah Ibrahim ni, bapaknya ni nama Azar, yang tukang membina, mencipta berhala-berhala ni. Jadi bila dia hancurkan bala-bala kecil ni, dia orang datang tangkap Ibrahim.
Ibrahim kata, tentunya engkau yang menghancurkan segala berhala-berhala ni. Dia kata, kalau kau tuduh aku mesti kena ada bukti. Sekarang ni di tubuh aku mana ada. Ini nak hancur ni kena pakai kapak. Aku mana ada kapak. Sekali tu tengok dekat tokong yang binaan yang besar tu, kapak tu di leher dia. Jadi dia orang pun kata mustahil juga dia yang menghancurkan kepala-kepala berhala lain. Dia itu batu tak boleh buat apa-apa. Mustahil. Mesti engkau pergi gantung. Habis itu kalau kamu percaya dia batu tak boleh beli apa-apa manfaat, kenapa kamu sembah dia? Nabi Allah tuan-tuan renungkan kisah yang diceritakan. Apapun juga dikisahkan sebagai satu perkara yang berbohong, yang berdosa. Manakala Nabi Musa, maka beliau telah membunuh seorang dan Rasulullah tidak sebut kesalahan Nabi Allah Isa. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, para ulama telah terbahagi kepada 3 pendapat tentang dosa. Sebagian mereka menyatakan para nabi dan rasul adalah maksum. Mereka ni maksum, iaitu terpelihara daripada segala dosa. Yang kedua, sebahagian yang lain juga berpendapat kadang-kadang mereka melakukan kesalahan dan dosa yang kecil tidak dikeji di segi masyarakat. Dan yang ketiga, jumhur ulama menyatakan pula nabi juga kadang-kadang berbuat kesalahan akan tapi terpelihara daripada dosa-dosa yang kecil dan besar. Ini pandangan para ulama. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, kerana kita yakin dan percaya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan Nabi akan memberi syafaat kepada mereka yang melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mari sama-sama kita mengambil ruang dan peluang dalam waktu-waktu subsidi usia kita yang seketika ini. Pedulikan apa orang nak kata, yang penting lihat, renung dalam-dalam diri kita sejauh mana kita memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu kita persembahkan kepadanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat kebaikan sebesar zarah sekalipun pasti akan dinilai Allah dengan kebaikan. Begitu juga orang-orang yang buat kejahatan kepada Allah pasti akan ditimbang akan kejahatannya. Jadi insya-Allah itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita melonjakkan motivasi kita untuk terus melakukan ketaatan, amal-amal soleh dan segala kebaikan. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرود ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله